Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih bakar pandan yang sangat mudah dibuat. Dia punya tekstur pun sangat lembut, kepu di dalam dan harum dengan aroma pandan. Okey, untuk buat kuih bakar ni, mula-mula kita sediakan dulu beberapa helai daun pandan. Kisar daun pandan tadi bersama dengan 1 cawan air dan tapiskan untuk dapatkan pati pandan. Okey, dalam mangkuk yang sama, terus dia masukkan 1,5 cawan tepung gandum. Okey, kalau nak senang boleh masuk ke dalam blender. Okey, masukkan juga setengah cawan gula. Gula ni terpulanglah, kalau nak manis boleh lebihkan gula. Masukkan lagi 3 biji telur, 1 cawan santan, sedikit garam dan sedikit berwarna hijau apple untuk nak naikkan warna. Okey, kesemua bahan ni kita kacau sehingga semuanya sebati. Okey, bila dah sebati macam ni, bolehlah sediakan loyang. Kali ni saya gunakan loyang yang berukuran 7 inci. Sapu permukaan loyang ni dengan sedikit margarin. Kemudian kita tapiskan adunan pandan ni. Kukuh ada tepung yang masih berketul. Okey, sementara tu dah boleh panaskan oven. Jangan lupa taburkan sedikit wijan pada permukaan kuih. Okey, kita akan bakar selama 50 minit pada suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung kepada oven masing-masing. Pada 10 minit terakhir tu saya tukar kepada bahagian atas saja, so dia punya tekstur tu akan jadi agak garing. Okay, ni dia kuihnya dah pun siap dibakar. Sejukkan dulu bawah kipas lebih kurang 15 minit macam tu. Bila kuih dah sejuk, barulah boleh dipotong mengikut saiz yang kita nak. Okey, ni dia dah siap pun kuih bakar pandan. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut bahagian bawah dan bahagian atas tu garing. Rasa dia sangat sedap, lemak, manis dan gabungan di antara pandan dan juga telur tu memang sangat sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.